Assalamualaikum semua. Hai dan salam sejahtera. Nama saya Najmi daripada Kampung Nuk. So hari ni kita nak unbox something. Okay. Tapi further aku nak beritahu. Okay, tu hampa akan nampak tu sebenarnya aku punya kamera, second camera. Aku tak pasal letak nak bagi nampak sebab barang ni agak memang nampak besar tapi agak kecil. So nanti aku tak nak dia terlampau zoom sangat. So takut nanti dia pecah kualiti. So sebab tu aku letak dekat. Alright, so jomlah tanpa melengahkan masa. Jadi kita buka kotak ni. Kita tengok benda apa. Okey. Benda ni sebenarnya dari PlayStation. So terima kasihlah kepada PlayStation, Sony PlayStation sebab provide. Okey. Alright. Kotak apa? Asal macam pernah nampak dah kan kotak ni kan. Ada aku buat unbox hari tu yang PS Plus 6 anniversary tu. Ada dua, okey. Ada dua. But alamak, mungkin sebab postage kan. So dia tak apa elok. So yang elok ni aku tak tepis lah. Okey, ni aku buka yang tak elok lah. Yang penyuk sikit. Tak apalah nak buat macam mana. Alright. So jom. Nampak kot kamera tu. Yay! Alright. So first of all, kita ada dua benda ni. So first of all ialah PlayStation Plus 12 month subscription. Dan kedua ialah PlayStation Store punya member PS Wallet $250. Okey, tu salah satu. Kita buka tengok apa lagi dah. Alright. So ini tak terpisah. Kita buka dulu. Then ada apa? Okay. Right. So tak terpisah kotak ni. Okay. First of all, jom kita tengok. Kalau nak kena koyak kah? Sayang tak? Kita buka lah tengok. Apa dalam ni? So nampak tu PlayStation So yang ni adalah hadiah sempena New Year dan Christmas daripada PlayStation ke aku. So terima kasih banyak-banyak lah kepada PlayStation Asia dan Sony Malaysia. Okay. Tengok. Shall we play game? Okay. Stiker PlayStation. Dan apa ni? Wasted daripada GTA. Right. And then level up. Round 1 fight. Okay. PSN Store punya logo. Ni cantik. X Square punya saya nampak tak? Mungkin aku tak sini kot. Okay. Right, sini. Tak sinilah aku nampak. Cerah sangat kan. Keep up gamer at work. Banyak stiker. Okay. PS Plus punya. Just 5 more minutes. Eat, sleep, game, repeat. Okay. Alright. So yang ni benda interesting. Benda apa? Aku nak tengok benda ni. Benda apa ni? Okay, jom kita buka tengok dulu yang ni. Apa ni? Dia not for sale. Okay, this is not for sale. Okay. PlayStation 8 light up dia lampu. Tak tahu sure pun nampak tak. Alright. This is kind of cool. Sayang nak ni aku nak simpan balik. Sayang. Kalau tak lebih tak. Okay, dan ni ialah what is this? This is the micro USB cable The logo PS Plus punya kan. Cantik so boleh guna untuk nak charge DualShock. Dan ni yang ni yang sama macam aku unbox hari tu, iaitu DualShock 4 punya stand. Alright. Okay, so itulah barangan-barangan yang diberi, iaitu semua ni kalau tengok kat video tu. Alright. So right now aku ada satu lagi kotak. Satu lagi. Dan ni untuk apa? Ialah ni untuk hampa. Alright, untuk yang bernasib baik aku akan buat dapat yang ni, aku akan buat giveaway. Okay. Another giveaway. Tapi cara nak maksudnya sangat simple.
leave hampa punya PSN ID dekat komen kat bawah. Dan nanti kau pilih secara random akan dapat lah. Sama, kontennya sama apa semua ni. So dapatlah PS Plus punya subscription setahun, PSN card ni 250. Okay, banyak lu. And ni stickers, kabel, holder stand, kotak ni semua hampa akan dapat dengan ni. So sekali lagi, dengan cara nak menang giveaway ni ialah hampa just leave hampa punya PSN ID dekat bawah. So dan siapa yang bernasib baik akan dapat lah. Alright, make sure PSN ID betul dan PSN ID Malaysia. Okay. So sekali lagi terima kasih kepada PlayStation kerana provide all semua hadiah ni. PlayStation Asia dan PlayStation Sony Malaysia dan Sony Malaysia. So terima kasih sangat-sangat. InsyaAllah dan aku akan umum pemenang next week. Okay. So jumpa lagi next time. Bye. Assalamualaikum.